saya ni berasal daripada Kuala Selangor. Okey. Kalau you orang tahu Kuala Selangor ni betul-betul Bukit Melawati. Bawah tu saya punya kampung. Tentang satu, saya bersekolah, dapat tawaran sekolah sukan. Separuh bulan saya keluar. Okey. Saya balik. Okey. Sekolah di Kuala Selangor lah. Zaman ni lah sekolah di Kuala Selangor ni. Okey. So bila sekolah di Kuala Selangor ni, saya akan kayu basikal hari-hari tau. Saya akan lalu kawasan bawah bukit tu. Okey. So kawasan bawah bukit tu, lampu semua tak ada. Memang tak ada, memang kawasan tu gelap. Alright. Lepas tu kawasan bawah bukit yang jenis pokok-pokok besar-besar kan. Saya selalu akan lalu di situ. Sebab nak ke masjid. Okey. Satu masjid lah, satu tempat nak lepak pun dekat masjid lah juga bawah-bawah tu. Okey. Kan? Zaman bulan puasa terus. So bila kita tadarus tu beramai lah. Okey. Ramai dengan kawan-kawan saya. Lepas tu ada lah ustaz-ustaz. Tapi masa tu kita tahu tadarus. Bukan budak tahfiz. Lepas tu kita, yelah, siapa budak-budak yang datang tadarus. Lepas bila dah hujung, dia akan bagi nafkah. So semangat lah kita. Okay, faham. Hari-hari memang saya akan lalu situ. Pukul 2 ke, pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi ke, kalau balik pada masjid ke, balik apa ke, memang akan lalu situ. Okey. Sebab kita tak pusing dulu jalan besar. Jadi jalan dah ada shortcut dia. Jalan shortcut lah. Kadang-kadang, yelah, sebenarnya kadang-kadang kita ada kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan ni semua dah balik tinggal kita. Wish, mana dia orang ni kan. Seorang-seorang naik kayu basikal. Kita kena lalu juga. Kadang-kadang kita buat berani je lah. Tak ada apa. Okay. You lah. Okay. Kan? Kalau daripada aku nak pusing jauh, ikut jalan besar jauh lah. Kawasan situ pula, kawasan pelancong. Dalam tu, ada taman alam. Taman alam tu, dalam tu ada homestay. Macam tu. Okay. So foreigner ni, dia orang akan jalan ikut situ. Okay, pada satu cerita ni, saya dah jalan foreigner. Okay. Lelaki perempuan lah. Okay. Kita naik basikal, saya dah potong dia ni. Dia orang berjalan? Okay. Saya dah potong dia. Dalam 20 meter depan tu,